Bayarlah. Masuk sini bayar berapa? Ada yang jauh. Sini duduk sini ada orang jaga lah. Ada orang jaga lah sini. Jangan siapa. Banyak seronok duduk sini Ni pakcik ni. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Tengok muka-muka ni korang. Datang secara haram, tinggal selesa, buat macam negeri sendiri. Bila ditanya masuk ke mana, senang-senang mengaku bayar lalu sempadan Thailand siap naik bot haram. Yang paling melampau bila ditanya pasal ibadah dan undang-undang asas tempatan, sepatah apa pun merapu. Ini bukan lagi isu kemanusiaan. Ini isu pencerobohan maruah dan kedaulatan negara. Cuba korang selusuri kawasan lorong dan tempat tinggal mereka ni. Ceroboh sempadan tanpa dokumen sah, tak ada pasport, tak ada visa. Buat koloni haram, kawasan persekitaran kotor, sampah bersepah, longkang tersumbat, bau busuk sampai menyebarkan wabak penyakit kepada penduduk tempatan selama berniaga dan monopoli pasaran kerja tempatan tanpa lesen. Siap ada yang berani buat sindiket jaga kawasan. Makin melampau bila mula berani kelentung, rasuah dan buat tak tahu dengan undang-undang Malaysia. Mereka ingat negara ini tak ada tuan ke? Tapi soalan paling besar, macam mana penata haram ni boleh begitu mudah lolos masuk dan menetap bertahun-tahun? Mana penguatkuasaan? Adakah pintu sempadan kita ni macam pintu koboi yang sesiapa sahaja boleh masuk? Kenapa operasi hanya nampak panas-panas tahi ayam? Lepas serbu, mereka lari sembunyi sekejap. Lepas tu muncul balik dekat tempat sama. Tiada sampai rakyat sangsi dan syak ada unsur kaul atau tutup mata di pintu sempadan maupun di peringkat penguatkuasaan tempatan. Korupsi dan kelonggaran korang lah yang menjadi punca mereka ni makin berani naik kepala. Rakyat dan muat dengan alasan dan kenyataan media semata-mata. Pihak berkuasa dan kerajaan wajib bertindak tegas sekarang. Buat operasi gempur secara berterusan. Bukan tunggu viral baru nak bergerak. Jangan tangkap parti saja, tangkap sekali tekong darat. Tuan rumah yang sewakan premis dan majikan tempatan yang tamak ambil mereka kerja. Jika ada musang berjanggut atau tali barut dalam agensi penguatkuasaan yang makan rasuah, humban mereka ke penjara atas tuduhan pengkhianat negara. Tiada lagi kompromi atau kad-kad yang tidak diiktiraf. Tangkap dan usik keluar serta-merta. Negara ini ada undang-undang. Jangan sampai keharmonian dan keselamatan rakyat tempatan digadai hanya disebabkan sikap acuh tak acuh dan kelemahan sistem kita sendiri. Kembalikan kedaulatan tanah air kita. Yang mana saya dekat Tu handphone, I pun ada handphone. Kakak cakap. You mana datang? Apa? Anda datang. You mana Myanmar? Ni? You mana datang? Oi. Sini. You mana datang? Dari sana. Dari sana. Yelah memang aku pun tahu nampak kau dari sana. Aku jalan daripada sana. Kau daripada mana? Orang mana? Dalam memang. Myanmar. Sini duduk macam mana? Masuk ikut mana? Ada cocok-cocok lah? Vaksin ke tak ada? Tak ada. Masuk datang je macam tu. Masuk dari mana you? Masuk dari mana? Daripada Thailand ke? Laut ke mana? Ada bayar polis lah? Ha? Adalah. Thailand masuk. Kenapa tak duduk Thailand? Kenapa tak duduk Thailand? Ha. Thailand, kita masuk sini bayarlah. Masuk sini bayar berapa? Ada yang jauh. Sini duduk sini ada orang jaga lah. Ada orang jaga lah sini. Jangan siapa. Banyak seronok duduk sini Ni pakcik ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Solat Zuhur pukul berapa Zuhur? Ya? Zuhur solat pukul berapa? Dua. Zuhur solat Zuhur pukul berapa? 4. Zuhur pukul 4. Zuhur berapa rakaat? 6 ke 7 rakaat? 6 rakaat. 6 rakaat, betul? Myanmar mana? Rohingya. Betul? Ada tu yang sudah kena rasyu mana? You pergi nyorok mana? Saya itu kan dulu sini saya sudah pindah. Mana yang lain semua? Sudah pindah semua. Semua sudah pindah. Pindah mana? Lepas ni diorang hantar balik ke macam mana? Tak tahu ke mana-mana pergi. You ada apa datang sini? Ikut mana you datang? Laut. Ha? Laut. Ikut laut. Siapa jaga you sini? Tak ada yang. Tak ada orang jaga. Tak ada. Rahim Barwa, Rahim Bai. Ada jaga you? Tak tahu lah. Tak tahu. You ada kad apa? Kad apa sini datang duduk? Iwan. So you pelarian lah. Pelarian patutnya duduk camp kan? Betul lah? Patut duduk camp macam ni you boleh bebas macam ni you tengok. Macam mana sini penyakit apa semua tak datang. Lepas tu kau beli orang tempatan juga nanti. Tengok macam mana diorang duduk. Ni siapa? Kawan you? Tak tahu. Dia duduk. Segala noda desa kuasa